Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kalisa Sofia binti Muhairul. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Ulak Lempit BBA 1005. Saya ingin kongsikan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai murni sebagai pengisian bicara buku saya pada hari ini. Buku ini bertajuk Aku Mahu Super Bibi, hasil karya Aimaisara dan Izana Sharif yang diterbitkan oleh PTS One Sendirian Berhad dengan ketebalan buku 310 muka surat. Mengapa saya memilih buku ini? Kerana ia bukan sekadar cerita biasa. Cerita yang penuh dengan pengajaran dan memberi inspirasi kepada kita semua. Khususnya dalam menghargai insan yang banyak berkorban untuk kita. Antara watak dan pewartakan yang ada di dalam buku ini ialah Farah, ibu bapa Farah, pelbagai pembantu rumah dan rakan-rakan Farah. Buku ini menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Farah, seorang gadis yang hidup dalam kemewahan. Sejak kecil, dia dibesarkan dengan layanan bak puteri. Segala kehendaknya dipenuhi oleh ibu bapanya yang kaya raya. Namun, kehidupannya mula berubah apabila pembantu rumahnya yang lama berhenti kerja dan ibunya mencari pengganti. Farah mengimpikan seorang super bibi, seorang pembantu rumah yang sempurna, cekap, boleh melakukan apa-apa sahaja dan menuruti segala kehendaknya. Namun, pembantu rumah yang datang tidaklah seperti diharapkannya. Pembantu rumah yang datang mempunyai kelemahan masing-masing dan ini membuatkan Farah sering mengeluh dan tidak berpuas hati. Pelbagai insiden lucu dan konflik berlaku apabila Farah berhadapan dengan pembantu rumah yang berbeza. Dia mula belajar bahawa setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sepanjang perjalanan ini, dia mula sedar bahawa pentingnya menghargai usaha orang lain, tidak bersikap terlalu manja dan menjadi lebih berdikari. Mengapa anda semua perlu membaca buku ini? Saya yakin buku ini wajib dibaca oleh semua orang kerana ia bukan sekadar hiburan, tetapi juga mendidik kita untuk memahami perasaan orang lain. Kisah ini disampaikan dengan gaya bahasa yang santai dan penuh dengan jenaka, membuatkan kita terhibur sambil memandang pengajaran yang terselit di sebalik peristiwa. Sebagai kesimpulannya, Aku Mahu Super Bibi ini adalah buku yang sangat menarik, penuh dengan hiburan dan juga penuh dengan nilai-nilai murni. Saya berharap kawan-kawan semua akan membaca buku ini dan menghayati pengajaran yang terkandung di dalam buku ini. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih.